Wen Yifan, saya sandaran awak. Saya sangat benci. Saya juga sangat tidak suka awak menemani saya sepanjang masa. Ia juga sangat menjengkelkan. Saya perlu keluar untuk berjumpa dengan awak setiap kali. Plot terbaru, Blue Rainbow, punca Sang Yan dan Wen Yifan putus terbongkar. Ternyata mereka berdua telah bersetuju untuk memohon ke universiti yang sama. Tetapi Wen Yifan mengubah fikirannya pada saat-saat akhir, secara rahsia memohon universiti yang jauh dari Sang Yan, dan mengucapkan kata-kata yang paling tidak berhati perut untuk memaksanya pergi. Cuma Sang Yan tidak memahaminya pada masa itu, dan Sang Yan masih tidak memahaminya sekarang. Inilah sebabnya apabila kedua-duanya bertemu lagi sekarang, mereka masih tidak berani bercakap tentang perasaan lagi. Malah, jauh sebelum peperiksaan kemasukan kolej, Wen Yifan mengalami banyak perubahan besar. Kematian ayah ibu berkahwin semula dia malah dicabul oleh bapa saudaranya. Beberapa siri perubahan menjadikan Wen Yifan, yang sudah tidak yakin, menjadi lebih sensitif dan rendah diri. Dia percaya bahawa pengalamannya akan mengecewakan Sang Yan dan mungkin menjadi beban kepadanya. Jadi dia secara sepihak memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Sang Yan dan memilih untuk menghadapi kesukaran hidup seorang diri. Tetapi kini, 8 tahun telah berlalu dan kedua-duanya bertemu semula. Tetapi tidak seorang pun daripada mereka tahu bagaimana untuk menebus penyesalan yang mereka alami ketika itu. Walaupun Sang Yan biasanya berpura-pura tidak peduli dengan Wen Yifan, apabila dia benar-benar melihat saingan cinta seperti Xiang Leng muncul di hadapannya, Sang Yan tidak dapat menahan rasa cemburu. Sang Yan sangat tidak berpuas hati dengan jawapan ini, dan apabila dia mengetahui bahawa Xiang Leng sedang belajar di Universiti Yihe, dia teringat apa yang Wen Yifan katakan. Mendengar ini, hati Wen Yifan tiba-tiba menjadi sebab, kerana dia takut Sang Yan akan mengingati kejadian itu lagi, dan dia lebih takut bahawa dia akan mengabaikannya kerana itu. Nasib baik, mata Sang Yan hanya menjadi merah sedikit, dan dia terus melindungi Yifan di pesta minum. Selepas mereka pergi malam itu, Sang Yan tinggal di belakang untuk bekerja lebih masa dan minum seorang diri. Dia sengaja memberitahu Yifan bahawa dia tidak akan balik malam ini, tetapi Yifan hanya membalas dengan okey dan tidak pernah menghubunginya lagi sepanjang malam. Sang Yan terus minum sehingga subuh, tetapi tidak pernah menerima mesej kedua Yifan. Tetapi sebenarnya, Yifan asyik melihat telefonnya semasa di tempat kerja. Sang Yan menunggu Yifan menghubunginya pulang dan bekerja lebih masa selama 3 hari penuh. Sehinggalah Xiao Qiu memanggil Yifan. Yifan akhirnya menyedari bahawa Sang Yan marah kepadanya, tetapi dia masih enggan mengalah, dan akhirnya Sang Yan terpaksa kembali dengan patuh. Malam tahun baru akan datang tidak lama lagi dan semua orang akan pulang ke rumah untuk menyambut tahun baru. Yifan tidak mahu pulang ke rumah yang dibencinya itu, lalu dia memilih untuk bermalam seorang diri di rumah sewa itu. Semua orang sedang seronok menonton rancangan itu di TV, tetapi Yifan kelihatan sangat sunyi. Pada hari ini yang sepatutnya menjadi hari perjumpaan, dia tidak mempunyai